Kitabul Libas, kitab tentang pakaian. Bab firman Allah, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Seterusnya ayat itu. Katakan, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah telah keluarkan, telah adakan untuk hamba-hambanya. Dan Nabi SAW bersabda, makanlah, minumlah dan pakailah, bersedekahlah dengan tidak boros, dengan tidak berlebih-lebihan, dengan tidak melampaui batas, dan dengan tidak kerana sombong. Ibnu Abbas berkata, makanlah apa yang engkau mahu, pakailah apa yang engkau mahu, selagi engkau tidak melakukan dua perkara, yaitu melampaui batas atau melebihi had, ataupun boros, ataupun sombong. Ataupun maksud asalnya, selagi dua perkara ini tidak mengenaimu, yaitu sifat ataupun sikap boros, berlebihan, ataupun sikap sombong. Itu asalnya. Tetapi dari segi mafhumnya seperti yang kita sebut tadilah, selagi engkau tidak melakukan dua perkara ini, yaitu berlebih-lebihan ataupun sombong. Firman Allah, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Sininya harrama zinatallah, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Zinatallah yang dimaksudkan dengan zinatallah di sini ialah perhiasan, pakaian. Itulah zinatullah. Sedangkan kalau kita nak kira ayat yang lebih sesuainya di sini pasal bab pakaian ini, Imam Bukhari buat kitabul libas, bukan kitabul zina. Tetapi ayat ini mari ayat zina, yakni perhiasan. Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibad, berkenaan dengan perhiasan. Perhiasan ni hak lebih daripada pakaian sebenarnya kalau nak kira. Walaupun perhiasan itu ada juga pada pakaian, tetapi lebih khususnya perhiasan ni hak tidak merupakan pakaian hak asas tu. Macam gelang, suban, kita kata macam cincin, itulah yang dikatakan perhiasan. Hak lebih daripada hak asas tu. Adapun pakaian ni hak asas. Kalau nak kiranya kurang sesuai ni. Imam Bukhari bubuh kitabul libas. Lepas pada tu dia ambil ayat zina. Sepatutnya anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Ya mari ayat tu. Kami telah menurunkan kepada kamu kain, libas yang menutup aurat kamu, warisha, dan sebagai perhiasan, sebagai sesuatu yang mencantikkan kamu. Jadi seperti mana kepada burung bulunya, seperti mana kepada binatang bulunya itu jadi mencantikkan dia. Dalam ayat itu dengan jelas disebutkan libas. Sepatutnya Imam Bukhari dia mari ayat tu. Tetapi kalau kita perhati kepada dalam tajuk ni, dalam bab ni, Imam Bukhari tidak menyebutkan tentang pakaian sahaja, tentang perhiasan. Apa ada sebut juga tentang perhiasan-perhiasan, macam-macam lah dia sebut perhiasan dalam bab ni. Kenapa Imam Bukhari buat? Sebab apa? Imam Bukhari buat kitabul libas. Lepas tu man harrama zinatallah. Dia apa yang Imam Bukhari, tujuan utama dia nak ceritanya, libas itu pakaian asasi. Manusia yang bertamadun akan memakai pakaian itu. Waktu tak dapat tidak. Tapi tidak semesti pakaian itu cantik dan berupa perhiasan. Pakaian itu sendiri tak mesti. Apa yang dia nak ceritakan, iaitu di sisi Allah, di sisi agama Allah, Islam ni, kalau pakaian itu sendiri merupakan perhiasan, comel lah pakai, tak apa juga. Apatah lagi kalau pakaian hak asas tu benar dah. Semua orang tahu. Masyarakat yang bertamadun mana-mana pun kena pakai pakaian hak asas tu. Dalam agama mana-mana pun kena pakai pakaian hak asas. Di sini maksud pakaian dengan arti perhiasan. Sebab itu dia ayat ni. Ayat ini lebih merangkumi lagi. Sebab pakaian yang ada kaitan hukum ni, kena tanya hukum ni, iaitu pakaian yang perhiasan, berupa perhiasan. Tak kira lah baju ke, songkok ke, seluar ke, kasut ke, apa ke, yang berupa perhiasan. Hak tu yang jadi timbul persoalannya. Kalau pakaian hak asas tu tak timbul mana. Memang siapa-siapa pun, agama mana-mana pun suruh pakai, tak suruh telanjang hak tu. Tapi apabila timbul masalah, orang lelaki nak pakai kalung misalnya, macam mana? Orang lelaki nak pakai pakaian seperti orang perempuan, macam mana? Dengan maksud perhiasan tu nak comel lah tu. Orang lelaki nak pakai cincin emas, macam mana? Boleh ke tidak boleh? Inilah sebab dia masukkan dalam libas. Libas dengan maksud itulah yang banyak yang jadi ada larangan, ada perintah tu berkait dengan perhiasan. Kalau asas pakaian itu tak ada perbincangan banyak lah. Itu memang disuruh berlaku. Begitu juga dalam agama-agama lain, libas tu suruh pakai. Cuma yang tidak bolehnya apa dia? Pakai comel. Orang beragama ni tidak pakai comel, pakai satu warna saja. Pakai lagu mana? Pakai pakaian yang kasar-kasar saja, bukan pakaian yang mewah, melambangkan kemewahan, sedap pakai, lembut pakaiannya. Tidak. Itu mengikut agama lain. Tapi Imam Bukhari nak cerita dalam Islam tidak.
Orang beragama akhraja li'ibadihi, hamba-hambanya. Disebutkan hamba. Walaupun orang yang taat kepada dia pun boleh pakai pakaian yang comel. Comel itu termasuklah yang warna-warni, macam-macam fashionnya boleh. Bahkan Allah SWT tanya, siapa dia yang mengharam? Yang selama ni dalam agama, macam-macam agama ni mengharamkan pakaian yang cantik-cantik, perhiasan yang comel-comel itu bukan daripada Allah. Itu termasuk dalam rahbaniyah. Itu adalah rahbaniyah yang mereka ada-adakan. Sebenarnya dalam agama asal tidak ada. Dalam agama asal, agama Allah tidak ada hal itu. Cara hidup kepadrian itu tidak ada. Begitu juga kalau kita tengok dalam agama-agama lain. Dalam agama Buddha misalnya, atau Hindu misalnya, orang beragama kelas Brahma dia hanya pakai kain kuning saja. Tak boleh pakai perhiasan, tak ada perhiasan. So keperhiasan nak pakai cincin, nak pakai apa? Kain pun tu jenis tu. Tak boleh dah macam lain. Nak tukar-tukar tak boleh. Rambut pun tak ada cukur. Tadi tak ada perhiasan, tak ada. Supaya juga kita tengok padri Kristian pun lagu tu juga. Sama saja. Ini contoh orang beragama. Kononnya Allah SWT lah mengharamkan. Sebab orang beragama ni dia ikut siapa? Dia ikut hak Tuhan lah kan. Sebab itulah Tuhan tanya, siapakah yang mengharamkan? Ya Allah SWT sudah halalkan. Orang lain tak ada hak untuk mengharamkan semua itu. Ini adalah termasuk dalam rahbaniyah yang mereka ada-adakan, bukan asal agama. Inilah maksud Imam Bukhari buat mari ni ayat ni. Nabi SAW pun bersabda, makanlah, minumlah dan pakailah dan bersedekahlah. Dia suruh makanlah apa-apa. Hak mana halal, makan. Hak sedap kau, hak lazat kau, hak lagu mana boleh berlaku. Minum pun lagu tu juga, pakai pun lagu tu juga. Tidak nanti hak dalam negeri saja, hak import apa-apanya makan. Dalam keadaan tidak melampau, tidak melebihi had, tidak boros, wala makhilah, dan tidak dalam keadaan sombong. Dua perkara ni. Kalau tidak dengan maksud sombong ataupun tidak boros, tidak melebihi batas, tak apa. Pakailah lagu mana mahal pun, makanlah lagu mana sedap pun, minumlah lagu mana pun, tak apa, boleh. Itu diharuskan. Hak tak bolehnya apa dia? Israf. Israf ni telajak berlebih-lebihan. Ibnu Abbas berkata, makanlah apa yang kau mahu. Engkau mahu pun mana setakat mana hak boleh lah. Dan pakailah apa yang engkau mahu, selagi engkau tidak melakukan dua perkara. Selagi tidak ada pada engkau dua perkara, iaitu apa dia? Berlebih-lebihan ataupun melampaui batas, ataupun selagi tidak ada dua perkara. Boleh. Nak makan gapo pun, nak pakai pakaian lagu mana pun. Tidak semesti. Maknanya kita tidak terikat dalam agama Islam ini. Kalau kata pakaian, aku kena pakai lagu ni saja. Tak ada. Pakai apa saja, asalkan halal, asalkan tidak melampaui batas. Agama tak boleh, maka boleh pakai. Nak pakai lagu mana. Jangan ada dua perkara. Kalau ada dua perkara ni, pakaian tu walaupun zahirnya serupa dengan hak sama Nabi SAW dulu, tak boleh juga. Kalau ada dua perkara. Kalau tak ada dua perkara ni, hak tak Nabi SAW tak pernah pakai pun. Kita pakai cara lain pakaian, tapi tidak melampaui batas. Melampaui batas tu tidak bercanggah dengan usul syariat lah, dengan syariat, dan tidak dengan maksud nak sombong. Maka tak apa. Sedekah pun tak boleh. Sedekah pun dengan maksud sombong tak boleh. Berlebih-lebihan tak boleh. Anak-anak masih banyak lagi, tak terurus lagi, tak beres lagi, kita dah nak beri sedekah. Sedangkan dalam Quran kata qulil afwa wa yas'alunaka madza yunfiqun, qulil afwa. Hak lebih daripada keperluan kita yang asas, baru kita bersedekah, baru kita nak belanja kepada orang lain. Itu batas dia. Itu yang dikatakan batas. Jangan melampaui batas itulah. Ibda biman ta'un. Engkau kena mulakan dengan orang yang kau tanggung, orang di bawah tanggunganmu. Jangan jadi sebuah orang tua kata kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Jangan jadi lagu tu. Nak kewajikan apa? Di sini nak menunjukkan bukan nanti benda ni benda hak dunia saja tak boleh lebih. Hak agama pun, hak benda yang mendatangkan pahala, benda yang baik, akhirat berkait dengan akhirat pun, macam sedekah tak boleh sewenang-wenang. Dia kena tahu batas-batas dia. Lepas tu dengan maksud sombong tak boleh. Dengan maksud nak menunjuk, dengan maksud nak suruh orang kata dia dermawan, orang kaya yang dermawan. Dengan maksud tu tak boleh. Jadi ini masalah niat lah. Masalah niat ni kita tidak tahulah niat dia lagu mana. Kalau dah orang kaya tu dia bagi derma, dia buat kewajikan secara terbuka, tapi niat dia hanya nak suruh orang lain tu ketuk pintu hati, nak suruh terbuka hati orang lain. Dia buat kata sepa dia, pakat-pakat. Kalau dia duduk susuk tak rajin royak, nak kesahin dia, mana ketahu sahin dia. Satu kali sahin dia kata tak beri kau satu, lebih kurang aku juga. Tapi kalau dia cerita, dia royak lah buat kewajikan gini-gini. Dia royak saya beri dah dengan maksud nak
tarik dia. Tak termasuk dalam tu. Tak termasuk. Ini bergantung kepada hati. Bergantung kepada hati. Serupa juga pakaian tu pakaian yang dipakai oleh orang kafir juga. Biasa orang kafir pun pakai lagu tu juga. Tetapi lebih jinak. Misalnya katakanlah. Sebab Ana pun pernah jumpa dengan orang yang baru Islam ke apa. Dia ceritalah. Mak dia ke apa. Kalau ada janggut dengan serban, dengan jubah. Tak saya kecek lah. Mak dia tu masih tidak Islam lah. Tak saya kecek, tak layak. Jadi dia berasa. Dia kata jadi Melayu. Jadi Melayu. Tetapi kalau dia pakai dengan cara biasa, kita apa? Tu anaknya. Dengan maksud apa kita pakai cara dia. Tapi cara pun janganlah sampai haram. Dia suka pakai skok. Kalau hak tina pergi pakai skok. Boleh lagu tu. Maknanya adalah hak. Jangan melebihi hak lah. Jangan melampaui batas. Batas tu sudah ada dah. Kalau orang lelaki tak apa pergi dalam keadaan yang sederhana tadi boleh menarik jadi mesra. Rapat sikit mudah nak kecek. Kalau kita pergi daripada awal lagi dia tengok pada pakaian kita pun dia jengkel dah berasa. Susahlah kita nak dakwah dia. Susah. Jadi ini bergantung kepada niat. Niat tu kita tidak tahu. Niat tu kita tidak tahu. Kalau selagi dalam batas, tidak melampaui batas, kita tak boleh kata mudah-mudah kat orang. Dan kita tak tahu hak dia maksud dia tu lagu. Kita tidak. Kena serah kepada dia. Masalah hati, dia kena jaga sebab dia berurusan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan orang. Kalau selagi dalam batas lah. Kalau sudah melampaui batas, dia berkait dengan orang juga tu, berkait dengan orang. Kalau tidak berkait dengan orang lah, mana dia urusan dengan Allah SWT. Sudah betul dah kena dari segi tutup aurat ke apa tu. Tengoklah atas hati dia.